So seperti yang korang tengok dekat title, aku nak share 10 barang dekat dapur ni, makanan dan juga bahan masakan yang aku rasa best. Maybe kita dua ada persamaan. Macam ya, I guna juga yang tu kat rumah kan. Mungkin juga korang guna brand lain and korang rasa nak try apa yang aku guna dekat dapur ni. So semua ni korang boleh dapat dekat physical store ataupun korang boleh je beli dekat Shopee. Nanti korang boleh tengok je link yang Yaya tinggalkan dekat screen ni, dia akan keluar nanti. Okay, barang pertama yang aku nak share dengan korang, this one, Yummy air dried plain noodles. Aku dah pernah share sebelum ni, aku buat tom yum noodles guna this Yummy. Dulu masa Amalin dia baby, aku tak tahu dia allergic apa. Allergic telur ke kan. Tapi kita nak pelbagaikan menu. So aku try yang this one. Bolehlah aku makan juga. Aku tak adalah strict sangat untuk guna noodles yang brand-brand baby tu, tak. Sebab aku takut tak habis. Nanti takkanlah aku nak makan kan. So aku belilah yang ni. Bolehlah juga aku tumpah-tumpah makan kan. Yang best, dia 100% natural, di mana dia tak ada tambahan telur, tak ada tambahan MSG. Lepas tu ingredients dia pula bukan menggunakan bahan-bahan yang sintetik. So kalau you rasa benda tu penting untuk you punya daily intake untuk anak-anak semua kan, aku sangat recommend yang ni. Dalam ni dia ada 6 packs. So biasanya kalau aku nak bagi dekat anak, tak habis satu plastik ni. Tak habis pun. Kalau nak makan untuk aku, bolehlah sekali kan kita guna satu pack. Tapi kalau untuk Amalin, waktu tu umur 10-11 bulan, so kita patah 2, patah 3, patah 4, kita guna sikit-sikit je. Dan expired pun lambat juga. Setahun macam tu, setahun lebih. Baru expired. So tak rugilah kalau ada stok-stok Yummy yang lebih sihat untuk diri sendiri ataupun untuk anak. Mungkin korang rasa instant noodles ni tak bagus, tapi aku perlukan juga stok mi kari opah. Sebab bagi aku ianya perlu ya. Daripada you beli Maggi, baiklah you makan mi kari opah ni. Ini tak tahu dah kotak ke berapa, tapi memang sangat-sangat sedap. So satu kotak ni dia ada dalam 5 pack. Sekarang ni dalam aku punya kotak ni ada 3 je lagi. Tak adalah kita orang selalu makan. Tapi kalau macam waktu tu macam apalah, kalau boleh kita tak naklah order dekat Grab kan. So inilah penyelamatnya, mi kari opah. Yang ni kalau nak extra, letaklah udang, letaklah telur rebus, letaklah tauge. Tapi kalau tak ada semua segala bahan tu, just didihkan air, letak dia punya noodles and letak dia punya perencah. Dah siap. Memang sedap, tapi kuah dia sepedas. Aku cakap awal, takut korang tak boleh makan spicy kan. And yang ni pun tak ada pewarna tiruan, memang organik, tak ada bahan pengawet dan tak guna lilin. Yang penting halal lah mi kari opah ni. Sekarang ni aku tengok billboard dekat area-area KL ni memang banyak mi kari opah. Memang sedap. Rugi kalau korang tak pernah try. Korang kena try walaupun sekali. Serius aku cakap. So next aku nak share korang kudap-kudap mak akulah dan kudap-kudap anak. Kita orang share. This one. Yang ni ialah kismis. Dah banyak kali juga aku beli, dah banyak kali juga aku restock sebab rasa dia manis lah sikit. So aku suka bagi anak kudap-kudap macam ni. Yang ni aku belum buka lagi. Yang dah buka tu dah nak habis. So aku terus je beli sebelum habis kan. So dekat dalam ni dia macam ni. Okay, and yang best, kita tak perlu simpan dalam tupperware ke apa ke, suka hati you lah kalau you nak cantik kan. Tapi kat sini you just tekan-tekan je. Tak nak perlu bagi masuk angin lah. Dia macam ziplock macam tu. Rasa dia manis, sedap. Aku suka letak dalam aku punya yogurt. Anak-anak dia suka kudap macam tu je. Memang ready to eat snack lah. Senang nak makan bila-bila je. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun aku ingat aku nak repeat. Kalau habis lagi, just repeat sebab nak bagi kat anak-anak bawa pergi sekolah, letak dalam dia punya tupperware kecil-kecil tu kan. Tengok yang melompat-lompat. Pergi ambil mangkuk. Okay. Yang keempat, roti canai kawan. Yang ni roti boom, pre-cook and toaster friendly. Sebab tu lah aku beli, aku repeat lagi. Kalau macam pagi-pagi aku tak tahu nak masak apa untuk anak aku nak cepat, aku just letak je dalam toaster. So adjust lah. Kalau first time tu mungkin korang tak tahu lagi nak pusing berapa lama, 3 minit ke 2 minit ke. So pandai-pandai lah korang guna nanti first time nanti. Aku suka buat dekat mama, cicah dengan susu. Very simple punya breakfast dan
cepatlah. Dia crunchy juga, dia lembut, memang sedap. Yang ni aku keluarkan daripada freezer. So yang ni kena letak atas lah. Kalau rajin, bolehlah buat sardin ke. So aku ada mini mantau ni. Mini mantau ni aku ambil yang plain. Sebab aku tak pasti Amalin dia suka ke tak yang ada flavour. Aku belum try lagi. Tapi dari dia umur setahun macam tu, aku bagi yang plain macam ni sampai sekarang. Punya expired pun lambat juga. So kalau macam, yelah you banyak lagi menu makanan-makanan lain dekat rumah kan. And tak perlu risaulah sebab lambat lagi nak expired. So kat dalam ni ada lagi balance 5 mantau. Dia boleh goreng, dia boleh steam. Kalau you nak makan dengan buttermilk pun sangat-sangat sedap. Tapi Amalin dia suka makan macam tu je. Dia macam roti. Dia ada flavour, kalau tak silap ayah, coklat. Dia ada, nampaklah dia punya jalur-jalur kat tepi ni. Okay. Yang keenam, daripada Love Earth punya chia seed. Dulu aku beli yang kecil sebab nak try. Aku dah tak ingat dah apa kebaikan chia seed. Aku rasa bagus untuk jantung. Cara dia makan, aku tak buat macam orang lain. Chia seed letak dalam susu bagi kembang ke apa, aku tak buat. Hanya tabur atas nasi sahaja. You sprinkle je atas nasi, memang tak ada rasa pun, tak perasan pun. Yang dalam yogurt ada. So dalam yogurt aku letak chia seed and aku letak buah-buah semua, memang sedap lah. Yang aku ingat dia memang tinggi protein. So kalau you rasa you tak cukup protein, so you add on lah this chia seed sebab dia high in protein juga. Kalau tak nak beli yang macam ni, you boleh beli yang kecil macam ni. Try dulu. Aku ni dah nak habis. So aku top up terus yang besar. Okay, aku rasa yang ni yang ke-8. Mushroom seasoning daripada Love Earth juga. Kalau dulu aku suka pakai chicken stock tau. Pencah-pencah Maggi. Maggi sedap, cukup-cukup rasa. Tapi sekarang aku pakai mushroom seasoning. Dah repeat banyak kali, ini aku beli 2 terus. Sebab kalau tak silap aku, kalau 2 lagi murah. Kalau beli 1, rugilah. Kalau beli 2 lagi jimat lah. Tak adalah perlu aku repeat banyak-banyak kali kan. And ini pun dah, aku dah tak tahu dah yang keberapa botol. 6, 7, 8. So aku setiap hari masak kan, hampir setiap hari masak. So ini je yang aku guna. Kat sini, dia ada 2 bahagian yang kita boleh guna. Okay, 1 bahagian sudu. So you boleh agak lah, you nak guna 2 sudu ke, 3 sudu ke. So yang ni you just sprinkle je. Sejujurnya aku memang peminat brand Love Earth. Sedap lah dia punya produk tu. Aku sentiasa rasa macam nak mencari apa lagi produk yang dia ada. Tak tahu kenapa dia macam produk dia macam mau manggil-manggil. Mungkin dia nampak more to organic. So aku pun sentiasa belilah. And seterusnya this Love Earth juga. Yang ni ialah organic cane sugar. Aku pernah try brown sugar. Oh, coconut sugar. Aku pernah try juga untuk letak dalam masakan. Of course, masakan you akan rasa lain sikit. Dia tak sama macam white sugar. Itu kalau coconut sugar. But this one, cane sugar ni dia rasa lebih kurang je. Yelah, sama je. Sugar still process. Tapi yang ni aku guna untuk dalam masakan aku. Tapi kalau mama dia nak buat air, kita akan guna white sugar macam biasalah. Tapi kalau untuk masakan, aku prefer this one. Botol dia besar. Dia guna raw organic sugar cane ataupun jus gula tebu organik. Organik tebu tu mungkin tebu yang orang kata tak ada bahan-bahan perosak yang you know, sampai dia boleh claim organik. So aku sangat suka this one. And last kali, nombor 10, aku punya favourite yang ada di dapur ialah minyak apa kita panggil? Olive oil. Classic olive oil daripada Bertolli. Bertolli, tak tahu lah macam mana nak pronounce kan. Kita lidah tak berapa nak mat saleh sangat. So ini pun dah nak habis. Yang ni pun dah jadi lampu dah. Aku letak lampu. Sebab sayang dia punya botol ni cantik. So aku belilah lampu ni letak. Kenapa aku start guna olive oil? 2-3 tahun yang lepas aku check aku punya kolesterol agak tinggi. So aku macam takut-takut lah. And then start daripada tu aku rasa macam selama ni aku sangat berkira dengan barang-barang produk kesihatan. Faham tak? Tapi kalau beli baju RM50, RM50 tu dah kira murah lah kan, affordable. Aku tak berkira, aku tak kisah, okay, baju RM50, kasut harga berapa-berapa ni aku tak kisah. Tapi kalau tengok olive oil, harga RM60, RM50, aku rasa macam mahalnya kan. Tapi aku tetap beli, aku dah start educate myself. Kau beli je lah kan untuk kesihatan kau. Lagipun untuk olive oil ni, aku guna hanya untuk goreng sayur saja. Tak kalau aku nak goreng telur pakai nak goreng apa? Ayam pakai olive oil, babe. Koyak lah kita kan. So kalau macam sayur yang guna minyak sikit-sikit tu,
gunalah olive oil. Yang ni sesuai untuk roasting and frying. So kalau you nak beli jenama lain, you tengok dulu. You tengok dulu sesuai ke tak. Sebab olive oil ni dia ada banyak. Ada sesuai yang letak atas salad je, tak boleh goreng-goreng. So kalau tak nak pening, beli je yang ni. Okay, ada botol kecil, ada botol besar. Yaya suka beli yang botol kecil je lah sebab mahal lah kan. So gorenglah untuk sayur, telur sikit-sikit ke. Okay, alright, olive oil ni memang bagus sangat-sangat. So itu saja untuk video 10 barang masakan ataupun makanan yang best yang ada dekat dapur Yaya ni. Hopefully korang suka. Mungkin korang boleh check it out dekat Shopee. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share. And I'll see you guys in my next video. Bye-bye guys!